Video hari tu, Abang Jubah pernah cover untuk soalan kontrak repair. Daripada video Abang Jubah tu, masih ada beberapa lagi orang ataupun netizen yang tak faham apa itu kontrak repair. So, korang dengar soalan ni. Kontrak repair ni macam mana nak dapatkan dari insurans ya bang? Kurang faham. Pertama, korang kena tahu apa itu kontrak repair. Kontrak repair ni adalah kes yang insurans dah consider sebagai total loss wreck dan korang masih nak guna lagi kereta tersebut. Syarat untuk korang buat kontrak repair adalah kenderaan korang mestilah total loss wreck. Kalau kereta korang total loss wreck, jangan harap korang boleh buat kontrak repair ni. Untuk korang buat kontrak repair ni, mestilah atas kebenaran daripada syarikat insurans. Ini adalah salah satu kes yang tak boleh untuk korang buat kontrak repair. Kenapa tak boleh? Korang boleh tengok bila dia dah bengkok, bumbung kemek, airbag, semua dah keluar. Jadi insurans memang takkan benarkan untuk kereta ni dibuat kontrak repair semula. Antara dokumen-dokumen yang penting untuk korang teruskan kontrak repair adalah surat kebenaran daripada syarikat insurans dan yang kedua adalah surat akuan bersumpah daripada pesuruh jaya sumpah. Tanpa dua surat ni, korang memang tak boleh untuk teruskan kontrak repair. Macam biasa, korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans. Sama ada korang guna insurans Etika, Takaful Malaysia, Takaful Ikhlas, RHB, PNO, apa-apalah, korang boleh datang ke bengkel Abang Jubah untuk membuat keputusan ke atas insurans kereta korang. Jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum.